Okey geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel geng. Okey geng, untuk video kali ni aku main lagi dekat kolam Tagan Baan. Kolam nak pi, kalau jalan nak pi Batam Mekah geng. Ni aku main hari Ahad geng, hari Ahad aku tak bisa main lagi. Aku duk main hari besar ya. Hari Ahad ni dia lepasan ikan banyak sikit lah. Minimum tak silap aku 20 ekor kot sekali lepas. Hari ni pun dia lepas banyak kali. Start pukul 12 tadi, pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9 malam. Hari Ahad ni banyak sikit lah. Lepasan ni pun kalau hari besar ni pukul 3 sampai dengan pukul 6 lah. Hari ni kita cuba nasib. Aku tengok tadi tak apa ramai lagi. Sebab kolam ni memang petang lah. Petang aku ni pun sampai pukul 4 lebih lah. Dia lagi pukul 5, 6 lagi ramai orang. Kolam ni memang ikan tak tahu. Kolam ni memang ikan makan petang. Pagi makan juga tapi kurang lah. Dia banyak makan petang lah. Tu aku jadi aku main lagi, repeat lagi. Kita main belah petang juga. Hari ni kita cuba nasib. Semoga ada rezeki geng. Aku dipahamkan owner beritahu, dan aku tengok dekat lalu kat TikTok kau itu depa ada ikan baru geng. Dua jenis ikan baru yang baru masuk jenahak dengan GT geng. Ikan ada ikan pun selesai. Kita cuba nasib kat ni. Semoga ada rezeki geng. Macam biasa hampa yang baru jumpa channel kau, tekan butang subscribe, like, komen, share. Yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan geng. Okey geng, jom kita masuk mayang dulu. Aku prepare pas start. Dan kita jumpa dalam kolam geng. Okey, Assalamualaikum. Okey geng, aku dah masuk dalam kolam. Okey geng, macam apa tengok ni view kolam untuk petang ni. Hari ni tak apa ramai geng, walaupun hari Ahad. Sebab kolam ni memang petang ramai. Awal lagi geng, awal lagi. Kita tengok view ni tak ramai lagi. Ada lebih kurang 4 fighter sekali aku 5 orang. Okey geng, untuk setup aku ni macam biasa kita buat main daripada Bosrat Jawa, kuping dengan nasi seri 5-14 habis, mainline 20. Jom kita try ni udang kopek kita casting macam biasa yang aku pakai 2 mata ni. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Khususkan untuk pagi petang ni. Kita cari cuba kat belakang ni kan. Kita tengok ada ikan kat belakang ni. Saya kita ubah-ubah. Kita try kat area repek ni tengok. Kat belakang ni selalunya ada. Kita cuba dulu. Sini lewat petang sikit ramai ni. Kalau orang-orang kot ni dia tahu kalau fighter kolam ni tahu kolam ni ikan dia makan petang. Dia makan lewat petang. Jadi benar orang akan masuk lepas ke 5 lebih 5 ke atas baru ramai kolam ni masuk. Ni tumpang orang tak ada. Jom kita pusing-pusing dulu. Aku try casting kat area sini dulu. Kita tengok ada tak ada. Kalau tak ada ketukan kita ubah Okey geng, ni aku duduk dekat kanan kolam, belakang sini. Kita tengok pondok belakang kali aku duduk ni. Ni pondok belakang kali. Belah kanan kita try casting dekat area pancang-pancang pait ni geng. Kat belakang ni. Kita tengok ikan ada. Kalau dia ada dia ambil geng. Kita cuba try casting tengok. Okey geng. Aku ada nak bagi tahu sikit pengumuman. Untuk kolam ni untuk Raya Cina. Untuk Raya Cina pada 17 hari bulan ni geng, kolam Tagan Baan ni ada buat pesta geng. Pesta lepasan ikan sebanyak 200 ekor geng. Jadi yang boleh main ramai-ramai main kolam ni. Okey, untuk pesta 200 ekor tu aku dipahamkan 5 jam RM70 dan pesta tu start pukul 2.30 geng, 2.30 sampai 7 malam. Pagi tu ikan tapak akan dilepaskan sebanyak 50 ekor dan ikan berjadual berkira tapi total untuk Raya Cina ni yang tokek kolam ni bagi tahu aku 200 ekor kan. Jadi apa boleh main ramai-ramai kan kat kolam ni. Apa tengok kolam ni tak besar kan. Kolam ni memang tak besar. Jadi untuk potensi nak strike tu memang tinggi kan kat kolam ni. Apa jangan takut lah kalau hampa main Raya Cina untuk pesta macam ni, buat pesta 200 ekor hari Raya Cina ni. Hampa pusing dengan satu kolam ni, confirm ada ketuk kan.
janji ikan bagi kerjasama, tapi kalau ikan tak bagi kerjasama memang tak boleh buat apa geng. Sebab sini kolam tak besar, jadi potensi apa nak strike tu memang tinggi. Jadi yang mana cuti pada 17 hari bulan ni, pakat-pakat ramai kan kolam Tangan Baan. Aku nak try cuba dulu dekat area Pek ni tengok. Saya cuba casting, kita pusing-pusing kolam lah. Sementara orang tak ramai, tak lagi orang ramai tak boleh payah nak pusing-pusing. Sebab ada yang game pelampung, ada yang game bottom, jadi kita tak boleh tak mau kacau mereka kan. Kita casting kita kasi takut sangkut mereka punya tali, tak syok kan. Tak apa, kita cuba dulu kat area sini tengok. Kita cari lah, InsyaAllah kan. Rajin pusing, InsyaAllah ada ketuk. Okey, ni aku duduk belah kiri kolam kan. Kiri kolam pondok yang pertama. Kita try tengok pondok pertama kat depan sangkar ni. Kira depan sangkar ni ada kok. Jadi kemungkinan ikan main area sini. Kita try cuba tengok. Di sini satu kok, satu betul bendera putih Terengganu kan. Tengah-tengah putih tu ada satu kok. Satu belakang kat pek tu satu kok. Dekat area belakang tepi pek tu dia macam alok sikit, jadi tanah dia jadi macam alok, jadi tenggelam ni. Sebarai kipas tu sampai pek hujung. Kadang-kadang kat area situ kok ikan nak main. Jadi kita cuba. Kalau lebih kurang 5.5 kan, lebih kurang sejam lah aku casting. Belum ada rezeki, apa kita cuba lagi. Semoga ada makan lagi kuih enam ni pelepas ikan. Kita cuba nasi tengok. Kita ni pelepas ikan, kita tengok ikan apa dia pelepas. Kemarin jenahak yang aku bagi tambah je tadi dalam video. Ada aku sembang abang ni kemarin dia masuk jenahak kemarin, lepas semua makan ni. Semua ses sekilo kat atas, 2 kilo kat atas. Hari ni aku tak tahu ada stok ni tak ikan jenahak. Kita tengok kalau ada stok ni lagi dia lepas. InsyaAllah mungkin ada rezeki yang kita cuba cari tengok. Ni kolam apa? Kolam Yanas. Kolam Yanas nak buka baru. Lah dia buat cakap cedai, tapi ini dia pun duk buat cakap kolam untuk bayar lah. Sebelum simpang, sebelum dibakar. Masa nak ada simpang 3 sebelum dibakar. Ada ambil. Ada ambil. Bagi tali lu. Nampak tau. Alhamdulillah ini. Okey. Kasar kau. Alhamdulillah. Okey, pertama geng. Syakak putih. Yang pertama geng. Alhamdulillah geng. Tutup tang ni. Hai, kamu masuk? Saya ni syok orang ketuk. Okey geng, alhamdulillah geng, ada rezeki untuk hari ni. Ada video untuk hampa tonton.
Jom aku dah tutup rumah baru. Jom kita cari. Semoga ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lawai lagi. Aku habis lebih kurang 7.30. Lebih kurang ada sejam setengah ni. Saya cuba sebab waktu-waktu ni memang ikan memang galak makan lah. Pukul 6 ke atas ni. Pukul 6 sampai ke gelap lah. Pukul maghrib lah. Jadi kita cuba lagi cari. Semoga ada rezeki kan. Kalau boleh tengok kan dalam pukul 6 dia kat depan. Kat depan dia nak lepas ikan. Pukul 6 dia lepas ikan. Kita tengok ikan apa tak tahu. Tapi yang aku dipahamkan kalau hari Ahad ni sekali lepas 20 ekor minimum. Betul mah? Dah aku pack dah, aku buat betul. Betul mah. Betul sampai lah. Aku dapat. Dapat. Lepas ni lah. Pergi selesai. Tak apa. So, kali ni sampai selesai je. Ansai kurang, ansai kecil. Ansai kecil. MJ besar. MJ dengan jenayah. Api. Lekok. Tak sampai belum ni. Garap. Alah. Okay, ikan yang aku dapat ni mati tak tahan, telan dalam, tebur dalam ti air. Dulu nak balik lebih kurang sejam ni. Ikan medok ni tebur dalam peti air tu. Peti ya? Hah? Oh, peti sana pula. Oh, boleh bawa sana? Boleh ya? Oh, boleh. Peti ah? Telan. Oh, telan. Ada orang lah sana? Ada. Pondok itu lah? Itu. Peti. Sana sudah ubah sini. Nanti balik air mai ya. Ada lagi. Bala depan lagi. Dia makan. Bala depan lagi. Tak petik ni. Alhamdulillah geng. Ikan pertama geng. Ikan yang kedua. Balas depan je geng. Alhamdulillah. Ni dia buka mulut hari. Payah buka.
Sayang. Alhamdulillah. Makan depan lah. Oh tu lah. Depan kaki baru balas. Buat kan kalau makan. Sayang. Dia makan pakai kaki weh. Makan pakai kaki. Kejut tu. Kan abang kata ikan saya kecil tu. Abang tengok ikan saya mana ni. 1 kilo lebih kat 2 kilo kan. Okey geng, setakat ni je video aku untuk kali ni. Alhamdulillah geng, macam apa tengok ni, alhamdulillah aku dapat 2 strike. Dua-dua ikan siakap putih. Dua-dua dapat kat belakang, kat area pipe belakang tu. Hari ni aku tengok ada naik tapi kurang sikit lah, kurang sikit. Tapi ikan seh-seh yang sampai baru ni geng. Kalau tengok siakap aku dapat pun 1 kilo lebih kat 2 kilo. Yang kedua, ikan yang kedua tu kat 2 kilo. Yang mula tu 1 kilo lebih kat 2 kilo kot lah. 1 kilo lebih lah. Siakap besar kali ni sampai. Dan ikan rapu besar, ikan jenahak. Ikan jenahak baru sampai besar semua seh-seh. Ikan yang siakap merah pun semua seh-seh. Cuma ansai lah seh kecil sikit, bawah ada 1 kilo. Yang lain semua atas ada 1 kilo geng. Okay geng, apa boleh meterai kolam Tagambaan ni geng. Aku main hari ni alhamdulillah geng. Alhamdulillah ada ketukan. Ada video untuk tontonan apa macam apa tengok ni. Okay geng, tapi sebelum tu aku nak bagi tahu juga yang untuk penutup ni, kolam ni akan buat pesta untuk Raya Cina ni pada 17 hari bulan. Dan mereka pesta start pukul 2.30 sampai pukul 7 petang, 5 jam jadi RM70 geng. Ikan tapak tak silap aku pagi tu mereka akan lepas 50 ekor. Dan ikan jadual akan lepas pukul 3 ke 6 macam tu. Cukup lah sehari tu 200 ekor geng. Jadi hampa boleh cuba main kolam Tagambaan ni geng. Confirm gasak geng kalau ikan bagi kita sama. Sebab kolam dia tak besar, jadi hampa boleh, hampa pusing cari. Kalau geng casting hampa pusing cari, InsyaAllah ada rezeki geng. Okay geng, setakat ni je video aku untuk kali ni. Aku harap hampa enjoy. Okay, ada rezeki umur panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.